Tuan-tuan dan puan, untuk ini saya nak checking kerosakan pada aircon jenama Exxon. Dia punya cooper pipe, dia gunakan cooper 2 hun dengan 5 hun untuk 2.5 HP. Ni dia punya cooper yang besar ni tak sejuk, yang ni masih sejuk. Saya on tadi lebih kurang dalam 2 ke 3 minit. Saya dapati dia punya cooper ni besar. Cooper besar ni dia tak sejuk, dia masih panas, jadi sejuk. Yang ni bermaksud kita punya cooling coil kita tersumbat. Sebab kalau ikut dia punya pipe kecil ni, dia aliran gas ni naik ke atas, dia berpusing ke sini. Ke sini dia tak masuk. Berkemungkinan dia punya cooling indoor di bahagian dalam tersumbat. Flashing lah, saya akan pump down untuk simpangan gas. Saya dah matikan switch aircon. Ini saya akan tanggalkan dia punya flanat. Unit dia punya cooper ni berminyak. Nanti saya akan flashing kan lah. Tu minyak. Kemungkinan lah dia menyebabkan dia punya aliran dia punya cooper ni tersumbat. Okey tuan-tuan, untuk yang pipe 2 hun ni saya nak masukkan yang ni tak lepas. Dia punya meter manifold tak lepas, sebab kecil dia size dia untuk flanat yang size 2 hun. Untuk size 2 hun tak lepas, saya kena ni lah, sambungkan cooper pipe yang untuk 2 hun. Tu boleh saya masukkan yang ni. Pipe ni saya menongokkan sebab saya nak masukkan tiner, saya takut dia tumpah. Saya akan penuhkan pecahgari ni 2 ataupun 1,5 pecahgari ni. Saya akan masukkan mengikut ni tiner untuk penyucian. Nanti dia akan keluar ikut sini bersama dengan minyak ke apa yang tersumbat di dalam.
minyak-minyak kita dapat di dalam copper pipe ni. Ni pun dah kurang sikit daripada tadi Alhamdulillah tuan-tuan. Sebab dia punya punca ni dia baca apabila kita on aircon hidup sekejap, lepas tu dia terus mati. Dia jadi blinking merah pada timer. Saya shock dia punya saluran copper ni tersumbat. Sebab saya tengok tadi yang first saya on tadi bahagian atas ni peluh, bahagian ni dia masih panas, tidak sejuk. Bermaksud saluran ni masuk, dia tersumbat di bahagian ni untuk patah balik ke kompresor. Okay, untuk blinking ni dah tak ada.